Dia habis pakailah cili kering mandikan dia. Ini bukan kukus tau. Ini sebenarnya kukus kalau macam ni nama dia. Tapi tak apalah. Anggap je dah dikukus. Okay. Kalau ikan tu cubit kan dia. Cubit? Macam Saya lupa nak kelar-kelarkan dia. Tapi dia ambil lah. Cili padi habis. Nanti abang kalau pergi family store, tolong beli cili padi. Cili padi cili akar sama. Beli cili akar lah. Ini saya masak beli cili kering ni. Wah, tu mesti sikit lah. Dah basah kan. Lagi pun mahal lah itu. Kalau harga dia RM12 ke bawah, boleh ambil banyak. Kalau dah RM12 ke atas, ambil sikit. Apa kan? Ya. Cili kering. Macam ni? Cili kering kan boleh makan? Ya. Oh ya. Lagi boleh. Nak kuah. Tempatin tu. Kuah. Alhamdulillah. Macam ni pun saya tak nak. Tak nak, saya kopi untuk abang ni. Tak nak. Betul. Oh, ni jatuhlah proses. Ya, saya kopi untuk abang. Bukan. Bukan. Nak tak sayang kan? I love you so much. Eleh. Oh you je, saya tengok. Mana-mana sudah tak kelas. Yang banyak di sini. Banyak, gemuk. Bala ya RM7 tu. Itulah saya cakap kalau RM15 ni tak payahlah beli. Tunggu dia offer. Alhamdulillah. 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 Kenyang tak? Alhamdulillah. Kita malam. Apa malam? Tu, makan serius. Kita kena sampai ke malam. Dah ada sebenarnya.